Kita tanya orang, orang tu kerja di mana? Ngumpat tak? Tak. Kena faham apa makna mengumpat. Zikruka akhaka bima yakrah. Itu makna mengumpat. Kamu menceritakan hal saudara kamu yang beriman, perkara buruk yang dia tak suka diceritakan. Hukum cakap hal rumah tangga orang harus. Hukum cakap hal laki orang boleh. Hukum cakap hal bini orang boleh. Faham? Tak ada larangan agama. Yang dilarang cakap benda hak huduh. Faham lagi? Jadi kalau kita tanya hal laki orang tu, ni laki ani ni dia kerja di mana? Jabat ni? Itu hal laki orang kau. Yang tak ada benda buruk harus. Kita cerita hal bini orang, lama kita cerita setengah jam. Bini mamak kau, Allah Rabbi. Ingat ke orang mana orang batu pahat jo. Lepas tu pandai masak. Kalau kuih-kuih mana awak belaka? Ada tak benda yang haram itu? Tak ada. Tapi orang tak mau cakap benda yang molek. Sebab tu dilarang cakap hal orang. Sebenarnya yang dilarang itu benda hal orang, hak tak molek. Kalau kita nak cakap hal orang, hak molek, cakaplah. Faham? Tak apa, 4 hari tak apa. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Siapa yang beriman dengan Allah, yakin dengan balasan akhirat, cakap yang baik. Cakap hal janda, hak baik boleh. Dia ni janda ni, dia bukan anak mongah. Anak mongah lah. Cucu kesung. Tonyak dia ketung. Faham? Boleh. Itu tak ada salah, bukan benda buruk. Faham? Cakap yang tak bolehnya benda buruk. Janda 3 ekor laki dah nak pakai bawah belaka. Tu baru benda buruk. Haram cakap. Faham? Tu mengumpat. Okey? Jadi boleh tak kita tanya janda ke anak dara? Boleh tak kita nak ke dia? Terkenal tengok ke Ani ni. Janda ke anak dara? Cuma teka. Janda salah. Anak dara salah bini orang. Allah minta maaf. Tu lain, dia tak tahu. Faham? Makna mengumpat zikruka akhaka bima yakrahu, menyebut hal orang Islam yang lain hak huduh-huduh. Comel-comel tak apa. Okey? Kalau dia kerja bagus, bini dia naik pakak, laki dia pandai masak, boleh Faham?